Ku berundur jika itu yang telah pun tertulis. Jalanku tak panjang bersama dirimu. Jadikan dia terbaik, kerana itu yang telah kau pilih. Biarkan diriku membawa semua luka. Pakcik Rahman, ceraikan mak dia bukan kerana mak dia tu bukan pelayan kelab malam je. Mak dia tu pelacur. Dah tahu tak? Mak dia pelacur. Nuri tu lebih baik. Oh. Cukup. Dah tu. Macam mana jadi macam ni? Kan Azim selalu bincang dulu sebelum buat apa-apa. Last minute offer ya. Bukan lama pun, kejap je. And after that, I'm ready for you. Okay? Dah lama ke? Almost 1 week. Lagi tu Zim ada call ibu, tapi ibu lupa lah tu nak bagi tahu. Azim, please keep in touch. Jangan buat macam-macam lagi tau. Okay, ya. Assalamualaikum. Bagaikan jalan hidupku. Aku tetap akan balik. Balik untuk kau. Haruskah aku sesali bagai kisah kita yang surut selalu bila kan berakhir. Hey! Kau sengaja nak pecahkan pasal aku kan? Sorry Bu, Sufi tak sengaja. Terjatuh. Tak sengaja? Hah? Tak sengaja kau cakap? Kau memang nak sakitkan hati aku kan? Tak Ibu, betul. Sufi tak sengaja. Terlepas dari tangan Sufi. Sorry Ibu ya. Salam. Lepas. Oops, sorry. Tak sengaja. Kau pandang apa? Hah? Tak sengaja kan? Nak kutip ni. Kau tunggu apa? Kutip! Mana? Kenapa Puan? Kenapa? Dia sengaja pecahkan pasal saya. Depan mata saya. Lepas tu tak nak mengaku pula tu. Tunggu apa? Kutiplah. Tak payah biar dia buat. Kutip!
Aku bukan Sufian dulu. Makna? Makna tak takut kalau Puan marah nanti? Tak apa, sekejap je. Ni plaster. Terima kasih. Makna? Puan tu memang selalu macam tu ke? Puan tu angin satu badan. Selalu sangat. Tercuit sikit, semua serba tak kena. Mem lah katakan. Barang yang jatuh tadi tu, barang kesayangan dia. Mungkin sebab tu dia naik hantu. Oh. Tapi, tadi depan mata Makna, Puan kena tolak. Apa sebabnya? Dulu awak juga yang beria nak nikahkan Zaf dengan Sufi. Sekarang saya tengok macam awak tak suka je dengan dia. Tapi kenapa dia? Bukankah dia... Ibu buat silap. Biarkan diriku. Setiap kata kau ucap semua dusta. Pernahkah kau menyesali? Tiada tulus, semua hela semata. Haruskah aku menanti? Kini kan berakhir, ku takkan berpaling, relakan segala. Biarkan aku berundur, jika itu yang telah pun tertulis. Jalanku tak panjang bersama dirimu. Jadikan dia terbaik, kerana itu yang telah kau pilih. Biarkan diriku membawa semua luka. Sedap ni makan masak ni. Ya? Jom, makan. Ya Allah, kenapa dai tu Sufi?
Terantuk sikit je ya. Zaf tak balik lagi ke? Tengok-tengokkan Zaf tu, Sophie. Mana dia pergi, apa dia buat. Ni, sekarang ni dia asyik balik malam aja. Awal lagi ni, kita tunggu dia balik lah. Cuba Sophie telefon dia, tanya dia kat mana. Sufi ni atas telefon Zaf Kopi ya? Ada Nuri telefon? Tak ada bang. Sophie? Tak ada juga. Sufi tu dah tentu selamat duduk kat rumah sana. Dia tak perlu risaulah bang. Ni Nuri ni. Tak apalah yang dia buat. Makan ke, tidak ke. Hidup selesa ke dia kat sana. Kalau dia tak selesa, tak selamat, dah tentu dia cari mak bapak dia. Sekarang ni, dia tak perlukan kita lagi. Kalau dia telefon, jangan awak diam aja. Bagi tahu dengan saya, ya. Nampak dia? Tak dapat ya? Tak apalah, jom kita makan. Tu pun dia balik. Zaf, mari makan sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, bagi abang duduk sini. Duduk sana. Tak apa, Manap. Saya ada isteri. Saya nak dia yang bubuhkan. Tolong bubur nasi untuk aku lapar. Kau tak dengar ke? Muzaffar. Saya ada isteri ya. Apa guna kalau ada isteri semua orang nak kena hidang kan? Kau pekak ke apa? Aku suruh kau isi nasi. Bubur lauk, aku nak makan. Tak dengar? Pekak. Sorry Kak, Dira ganggu. Taklah. Dira ada hal penting ke? Sebenarnya Dira ada nak cakap benda sikit dengan akak. Dira, keluar sekejap. Abang Lu nak bercakap dengan Kak Sophie. Tapi Dira nak... Keluar sekejap. Sekejap je. Aku nak tanya pasal Nuri. Aku tak tahu. Bohong. Kita pulang. Sekali lagi aku tanya pasal Nuri. Nuri mana? Aku yang pekak ke atau engkau yang pekak? Kan aku dah kata, aku tak tahu.
keluar sekarang. Keluar. 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 Saya harap bila Nuri balik nanti, dia boleh terima kenyataan ni, bang. Tak perlu risau tentang perasaan dia. Dia pun tak pernah faham perasaan kita. Sampai sekarang ni, saya pun tak faham apa sebenarnya Dinda. Kesal juga saya jarang ambil tahu tentang Sophie itu. Tak sangka saya, dia banyak berkorban. Sekarang ni, masih belum terlambat, bang. Sophie tu tetap darah daging abang. Tak lama lagi, abang nak dapat cucu. Kesian Sophie. Tak pernah rasa kasih sayang seorang ayah. Zalim saya ni. Sebenarnya dia tak salah apa-apa pun. Biarkan diriku. Dira? Hei, kenapa ni? Hei. Kau buat apa kat adik aku? Ha? Keluar. Kau siapa nak halau aku? Ini rumah aku. Ha? Kau buat apa kat adik aku? Kau cakap sekarang. Kau peduli apa? Dia adik aku, tanggungjawab aku. Kau pergi tanya dia. Dan jangan bagi dia masuk lagi bilik ni. Aku cuma tanya kau, apa kau dah buat kat adik aku? Aku tampar dia. Puas hati. Hai. Nak pergi mana? Ha? Nak keluar dari rumah ni? Kau langkah mayat aku dulu. Masuk. Kau lagi suka aku berambus kan? Ya. Tapi lepas ni. Kau nak buat apa ni? Tak dapat adik kakak menjadi lah. Sorry Kak Sophie. Kau jangan buat macam ni, Zaf. Kau jangan buat macam ni, Zaf. Kau dah janji dengan aku kau tak nak buat macam ni. Zaf! Janganlah, Zaf. Oh, Zaf. Aku haramkan keturunan kau dalam keluarga aku.
Ni Dira ni, Kak. Ya Dira, ada apa? Abang Long tak ada. Abang Long dah keluar dah. Boleh Dira masuk? Itu pun kalau tak mengganggu Kak Sufi. Masuklah. Kenapa Kak tak tidur dengan abang je? Sorry, Kak. Dira cuma nak bagi tahu Kak yang abang tu baik, Kak. Dia seorang lelaki yang bertanggungjawab. Cuma sejak Nuri buat perangai tu je. Dira harap akak tak buat abang macam mana Nuri buat abang. Kesian dia, Kak. Kalau Nuri tu baik, dia tak akan tinggalkan abang macam tu je. Akak janji dengan Dira, akak jangan tinggalkan abang ya. Mana Dira tahu akak ni baik? Patutnya abang Dira tu kena terima hakikat sebenar. Kadang-kadang yang buruk itulah yang terbaik untuk kita. Dan setiap yang buruk mesti ada baik dia. Macam tu juga sebaliknya. Dan jangan harap pada sesuatu yang akak sendiri pun tak pasti. Jadi betul lah apa yang Ibu Dira cakap. Akak kahwin dengan abang sebab akak nak boleh harta je. Akak dengan mak akak ni sama je. Sebenarnya akak jealous dengan Nuri kan? Sebab Nuri boleh hidup senang lenang. Sedangkan akak dengan mak akak dekat kampung susah. Dira ingatkan akak ni baik. Rupanya akak dengan mak akak ni sama, tak ada beza pun. Mak akak ni pelacur kan? Kau keluar! Kau keluar! Rabus! Cuma tak adalah Dira bagi tahu Abang Long pasal mak Kak Sufi tu. Betul ke apa yang Ibu cakap tu? Ke Ibu saja-saja buat cerita? Yalah, takkanlah Kak Sufi marah Dira sampai macam tu sekali. Siap dengan pelempang gitu. Kalau slow tak apa. Kuat pula tu. Betul lah, takkan Ibu nak tipu pula. Takkan Ibu nak buat cerita? Dira, dalam dunia ni tak ada siapa yang nak buka pekong sendiri, nak buka aib sendiri. Tambahan lagi, tu, mak dia. Baik buruk mak dia kena pertahankan. Kesian pula Dira tengok Kak Sufi semalam. Kenapa Dira nak kesian pula? Sepatutnya Dira bagi tahu dekat Abang Long. Biar Abang Long tahu asal usul keturunan betina tu. Jadi jijik dengan perempuan tu. Sufi dengan Nuri adik-beradik, satu mak satu bapa. Nuri tu saya jaga. Arwah mak kandung Nuri pula jaga Sufi. Diorang ni rapat ke? Rapat juga. Tapi Nuri tu saya bela sejak umur 2 tahun. Dah macam anak sendiri. Jadi didikan lain-lain lah kan? Tapi darah yang mengalir tetap sama. Itu yang tak boleh ubah Puan Dura. Semuanya kuasa Allah.
Sufi, Mak Nah ni. Cik Hasif minta Puan turun sarapan. Mak Nah suruhlah dia orang sarapan dulu. Saya tak lapar. Betul ke ni, Sufi? Mak Nah pergilah. Yalah. Sufi orangnya bukan macam tu lah. Sama je anak beranak. Cara nak dapatkan duit tu je lain. Pokok pangkal, duit. Kalau dah baka macam tu, Kita ni tak baik cakap pasal anak orang. Kita pun ada anak dara. Tak apa pula nasib kita nanti. apa kena mengena dengan anak kita? Kalau dah bakanya memang tak elok juga orangnya. Kalau Nuri mungkin juga dia yang bohal. Sufi tu pilih mak keadaan. Sama je kalau dah keluar daripada perut yang sama. Tapi maknya tu memang jahat. Anaknya mengikutlah. Siapa pula kita nak hukum orang macam tu? Astaghfirullahaladzim. Hailah, engkau ni ucup. Tak berubah perangai. Orang yang dah mati, dah dikuburkan tu, dah selamat dah. Kita yang hidup lagi ni, sibuk buat dosa kering. Kita ni nak pergi belajar agama, nak belajar ngaji. Tapi engkau ni sempat lagi mengumpat mengatur orang. Tuhan ajalah peliharakan kau ni, Cuk. Setiap baris kata-kata yang ku baca bagaikan jalan hidupku. Tiada lurus, semua seolah hampa. Haruskah aku sesali bagai kisah kita yang surut selalu. Sufi nak pergi mana? Sufi nak keluar sekejap ya. Assalamualaikum. Nak keluar ke nak lari? Sufi, betul ke? Tengoklah menantu. Kau hajar kan? Nak keluar salam tak apa tak, nak keluar macam tu je. Hai. Kau tak dengar aku cakap dengan kau? Sufi nak pergi klinik sekejap ya. Kau jangan nak bagi aku naik lagi. Kenapa semua orang dalam rumah ni layan Sufi macam musuh? Musuh dalam selimut, bang.
Lain pula yang tadi, Tak gunanya jantan. Kau buat aku kan? Sorry, aku on the way ni. Nantilah aku cerita. Cuma dia, Okey. Okey, baik. Biarkan diriku. Ya Allah, ya Tuhanku. Hanya padamu aku bermohon, ya Allah. Kau berilah aku kekuatan dan hidayahmu, ya Allah. Memang silapku. Gagal mendidik anakku. Biarpun siapa dia di mata mereka, hanya dialah satu-satunya anakku, ya Allah. Kau ampunkanlah segala dosa-dosanya, ya Allah. Hanya padamu aku memohon. Aku bersyukur Kau telah membukakan hatinya di saat-saat akhir, ya Allah. Ya Allah, Kau lindungilah cucuku. Kau kuatkanlah semangatnya untuk menghadapi segala dugaan, ya Allah. Agar perkahwinannya mendapat berkat darimu, ya Allah. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Oh, Sufi. Apa khabar cu? Bila senang tu baliklah sini. Bawalah sekali suami tu. Kenapa suara tu, Sufi? Sufi, banyak-banyakkan solat. Banyak-banyakkan sabar. Kita berserah pada Allah. Allah saja tempat kita mengadu, cu. Jaga diri baik-baik, ya. Assalamualaikum. Ni dah lewat ni, Sufi. Kau tak nak balik lagi ke? Buat adik kau marah Ha? Lepak dengan aku lama-lama? Buah hati aku. Kau tu lah yang baru kahwin. Mahu tak kau punya suami akan cemburu? Kan?
Tu bukannya suami. Laki. Kau punya dahi tu kenapa? Ada apa-apa terjadi dekat kau ke? Kau ada kena pukul dengan suami kau ke apa? Kalau ada apa-apa, you boleh bagi tahu I tau. Sufi, boleh tolong cakap? Kalau kau baru kahwin, kau dah kena pukul macam tu, namanya tak lama lagi memang kau akan kena terajang, kena sepak, tak apa lagi boleh jadi hari demi hari memang lagi teruk. Sufi, cakaplah. Yang kau nak datang sini nak jumpa aku kenapa? Suami kau tu, dia tahu ke tak? Ni, aku dah tak boleh nak jumpa kawan aku lagi dah tu. Aku kenal kau sebelum aku kenal dia tau. Dan dia tu pun aku baru je kenal. Sufi, please, janganlah simpan sorang. Kau ada masalah dengan bapa mertua kau ke? Mak mertua kau ke? Mak kau? Cakaplah kalau apa-apa. Boleh tak? Zaf, buat apa tunggu perempuan tu? Tanta sekarang ni dia pergi jumpa boyfriend dia. Kita mana tahu? Dia kahwin dengan Zaf pun sebab dia ikut cakap keluarga dia. Bukannya dia ikhlas. Tanta, ni sekarang ni dia dengan boyfriend dia rancang nak bulut semua harta yang kita ada. Harta apa pula ni, Bu? Ha? Sekarang ni memanglah tak nampak. Nampak dia baik, muka dia pun innocent. Tapi ibu yakin, perempuan macam dia akan buat apa saja so that dia boleh hidup senang. Satu lagi, dengar cakap ibu Jangan sesekali bagi muka dekat dia, ya? Kesian pula dekat bapak mertua aku Bukannya dia tahu apa-apa pun. Tak rugi rasanya kalau aku buat baik dengan Hasim. Banyak gunanya. Rahsia kau ya? Ha? Salam sayang.
Biarkan aku berundur jika itu yang telah pun tertulis. Jalanku tak panjang bersama dirimu. Jadikan diri